Hari ini saya nak buat tutorial cara penggunaan basikal lipat elektrik SZ05. First kali, cara on dia menggunakan kunci. Bila dah on, di sini akan menunjukkan indikator bateri. Di handle sebelah kanan, kita ada throttle dan brake hadapan. Di handle sebelah kiri pula, kita ada brake belakang, switch lampu, speed dan juga horn. So, sekarang saya nak tunjukkan cara untuk lipat basikal elektrik. Dan sekarang saya nak tunjukkan cara cas e-bike ni. Dekat bateri sini ada soket untuk charger. First kali, charger ni pakai 3 pin plug. So, cucuk je dekat wall plug. Masukkan charger ni dekat soket dia. Bila tengah charging, dia akan merah. Bila full charge, dia akan hijau. Itu saja untuk video tutorial kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye.